That's mic. Okey, baiklah. Pada malam ini saya Harith dan Kulim akan menyertai channel Dakwah Corner dengan tagline-nya memberi itu indah. Jadi, tajuk yang telah diberi oleh kami pada malam ini ialah Circle Hijrah. Okay. Jadi Circle Hijrah ni dia menunjukkan orang yang paling rapat dengan kita. Circle Hijrah ni dia juga menunjukkan siapa diri kita yang sebenar pada hari ini dan hari seterusnya. Okay, so macam apa yang Harith cakap tadi, circle ni adalah orang yang paling dekat dengan kita. So secara tak langsung, circle dan environment ni akan memberikan impact yang sangat besar. Saya pegang satu kata-kata, sangat mustahil ialah untuk mengubah orang lain, tapi yang paling mudah ialah untuk mengubah diri sendiri. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan sesuatu kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Jadi kita mestilah guna akal fikiran yang telah Allah kurniakan kepada kita untuk memilih rakan yang boleh membimbing kita ke syurga. Pilihan kita pada hari ini menentukan siapa kita pada masa akan datang. Di renung peribadi, cermin diri.